Okay guys, kita dah siap kita punya custom icebox aquarium okay, kita baru buat. Kot-kot lah kalau korang nak tempah pun kita ada. Yang ni dah perfect sikit lah. Ni dah nampak elok sikit. Dapat sekali cover aquarium dia sekali guys. Dia macam ni. Nampak ke dalam dia. Memang sesuai beli ikan gapi, nak letak ikan laga, ikan moli. Paling penting dia boleh cover dia punya suhu air. Boleh cover dia punya suhu air. Penutup kita bagi sekali kalau korang nak tutup dia macam ni. Boleh tutup macam ni juga guys. Nampak tak? Kalau korang boleh buat dia punya lampu dalam pun boleh. Okey. Penutup kita bagi dia macam ni. Kalau nak order pun boleh tengok kat kita punya orange ataupun TikTok shop. Okey. So jom, ini kita dah siap dah nak letak dekat luar. Nak aquarium saiz 2 kaki kita ada ready stock. Aquarium lain pun kita ada ni kita ada buat yang besar sikit. Ini yang besar punya. Dia luas lah, saiz dia lebih kurang saiz 2 kaki. Tapi kita guna cat yang mahal kita tak guna cat yang 20 lebih ke 30 lebih tu tak. So memang tebal, memang elok guys.